Part tu, hari tu kita dah tunjuk warna biru. Yang ni warna hitam. Hitam cantik, biru pun cantik. Kali ni kita buka warna putih. Warna putih ni aku cakap kau perempuan mesti suka gila. Lelaki pun akan suka. Tapi perempuan aku pasti akan ambil warna ni. Ini dia punya warna putih tu lain macam Putih dia lebih color yang ke creamy sikit. Dia bukan terlalu white. Lepas tu dibalaskan dengan warna putih, warna merah, warna biru. Masya-Allah, nak minum air panas kat sini juga. Tarik je. Tarik lah. Kat situ dia dah minum. Glok. Isi dalam. Ini yang mahal dalam dia. SUS 316. Okey, dia punya besi dia keluli, bukannya 304. Sama juga straw dia jenis yang macam ni. So senang bila kau letak ais yang sangat-sangat banyak penuh, dia boleh menyelit-nyelit tepi macam tu. Dan korang boleh juga buat air detox. Tak dalam ni je. Tea, lemon, strawberry, apa-apa pun boleh. Nanti kan dia keluar extract dekat tepi-tepi ni. Semua warna tumbler ni adalah sama saiz, iaitu 1000 ml. Lawa doong. Kalau perempuan aku yakin mesti kau beli yang ni kan. Aku suka sebab dia bukan warna putih asal tau. Dia warna krim-krim macam tu. Bapak lawa gila. Kalau korang nak beli, ada kat bawah. Okay, ada warna putih, warna biru dan juga warna hitam. Cidup berbisa tadi dengan warna hitam.